Majlis kahwin ini pelik. Pengantin tak benarkan tetamu bawa hadiah. Sebaliknya, mereka minta tetamu bawa anak yatim. Apa yang berlaku pada hari itu buat ramai orang menangis. April 2026, di sebuah bandar di Turki, sepasang pengantin bernama Muhammad dan Fatma membuat satu keputusan yang sangat luar biasa. Mereka berkata kepada semua tetamu, jangan bawa hadiah kahwin. Kalau nak datang, bawa seorang anak yatim. Ramai tetamu terdiam. Ada yang terkejut, ada yang fikir ini cuma simbolik. Tetapi pada hari majlis, satu demi satu kereta sampai. Tetamu turun dari kereta dan di sebelah mereka berdiri kanak-kanak kecil berpakaian cantik. Ada yang pegang tangan tetamu, ada yang malu, ada yang tak pernah langsung pergi majlis kahwin dalam hidup mereka. Dewan itu perlahan-lahan berubah. Bukan penuh dengan hadiah, tetapi penuh dengan anak-anak yatim. Bukan 10 orang, bukan 20 orang, hampir 100 orang anak yatim hadir pada hari itu. Kemudian berlaku sesuatu yang lebih menyentuh hati. Semua hadiah yang dibawa oleh tetamu, mainan, pakaian, duit, semua diberikan kepada anak-anak yatim tersebut. Hari itu, majlis itu bukan lagi majlis kahwin biasa. Hari itu, lebih seperti hari paling gembira dalam hidup anak-anak yang jarang diraihkan. Ada kanak-kanak yang menangis, ada yang peluk pengantin. Ada yang untuk pertama kali dalam hidup, rasa diri mereka penting. Muhammad dan Fatma hanya berkata, kami boleh bina hidup kami bersama. Tapi mereka perlukan sebab untuk tersenyum. Dan sebab itu, majlis kahwin ini menjadi viral di seluruh dunia. Bukan kerana mewah, bukan kerana mahal, tetapi kerana kebaikan hati manusia. Kadang-kadang dalam hidup, kita ingat kebahagiaan datang dari apa yang kita dapat. Tapi sebenarnya, kebahagiaan paling besar datang dari apa yang kita beri.